Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan memperkenalkan produk EduSmart. Produk ini diketuai oleh Razini Safia binti Muhammad Syukri dan ahli-ahlinya Muhammad Afiq dan Anissa Wulandari. Pelajar sering berhadapan dengan masalah meja yang berselerak, pencahayaan yang tidak mencukupi serta kesukaran mengurus masa. Situasi ini menyebabkan mereka hilang fokus ketika belajar. Justru, projek ini diperkenalkan bagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah itu EduSmart Station? EduSmart Station adalah produk yang menggabungkan 3 ciri utama dalam satu unit, iaitu jam digital, 2 laci simpanan dan lampu LED boleh laras. Jam digital membantu pelajar mengurus masa. Laci simpanan memastikan meja kekal teratur, manakala lampu LED memberikan pencahayaan yang sesuai untuk membaca dan menulis. Selain itu, manfaat sosial dan pendidikan EduSmart Station ini memberi manfaat kepada pelajar di sekolah maupun di rumah. Ia membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kemas, selesa dan kondusif. Secara tidak langsung, ia menggalakkan pelajar untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Setiap produk pasti mempunyai keistimewaannya masing-masing, termasuklah EduSmart Station. EduSmart Station ialah campuran dalam satu unit yang padat, menggabungkan jam digital, laci simpanan dan lampu LED. Selain itu, jam digital dan lampu LED boleh ditanggalkan serta dipasang semula, menjadikan produk ini mudah dialih. Tambahan pula, ia menggunakan bateri yang menjimatkan tenaga dan tidak bergantung sepenuhnya kepada sumber elektrik. Produk ini berpotensi digunakan secara meluas di rumah, asrama dan sekolah. Rekaannya yang ringkas dan praktikal menjadikannya sesuai untuk kegunaan harian pelajar. Dengan penggunaan bateri, produk ini menjimatkan tenaga dan lebih mesra alam. Bahan yang digunakan juga tahan lama, membolehkan produk ini digunakan untuk jangka masa panjang. EduSmart Station telah memenangi Gold Award dalam pertandingan InnoSAS pada tahun 2025.